Okay, korang tahu tak sekarang Tea Loaf ada produk baru tau. Diorang ada buat air dalam bentuk sachet macam ni. So, kita boleh beli dan bancuh sendiri kat rumah. Okay, kat tangan saya ni, saya ada 3 flavor. Coffee hazelnut, saya ada matcha dan juga milk tea. Tapi total semua ada 9 flavor yang boleh kita pilih. So, hari ni saya nak buat yang inilah coffee hazelnut. Favorite saya. So, cara dia mudah je. Awak, kita buka ni, masuk dalam cawan. So, hari ni saya nak buat air panas. Untuk air panas, kita letak 150 ml air. Lepas tu, kacau je lah. Dah boleh minum. Tapi kalau untuk buat air sejuk, boleh juga kurangkan air dia dan awak boleh tambah ais. Okey, senang kan nak bancuh. Kita boleh nak minum panas boleh, nak minum sejuk pun boleh. Sekejap saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia just nice lah. Tak terlalu manis, tak terlalu tawar. So, korang lepas ni tak payah nak pergi Tea Life lagi. Beli je ni, boleh bancuh kat rumah bila-bila kita punya air Tea Life ni.